ambil dekat website. Tak kena buat buat kutai. Bagaimana cara tarawih? Tak ada buat. Hmm. So buat lah. Bagaimana ini tarawih Quran Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Malam ni alhamdulillah segala puji bagi Allah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan siri ulang kaji sinopsis surah-surah Al-Quran yang mana kita masih lagi berada pada kumpulan surah juzuk yang ke-26. So malam ni kita cuba untuk kita selesaikan perbincangan surah Al-Hujurat dan juga surah Qaf. Baik, kita mulakan dengan kategori surah Al-Hujurat ini adalah merupakan surah Madaniyah. Jadi tuan-tuan dan puan telah kita terangkan apakah pengertian Madaniyah. Bukan merujuk dari sudut tempat ayat itu diturunkan, tetapi merujuk bila waktu ayat-ayat itu diturunkan. Ayatnya berjumlah 18 sahaja. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, surah ini nama yang masyhurnya adalah surah Al-Hujurat. Seperti yang termaktub dalam mushaf, dalam Quran terjemahan. Okey, bagaimana surah ini dinamakan dengan Al-Hujurat? Apakah ayat dalam surah ini ada menyebut tentang kalimah Al-Hujurat? Dan apakah pengertian Al-Hujurat ini? Okey, mari kita lihat nota tambahan. Kita tengok dekat nota ulang kaji. Okey, kita tengok dekat surah Hujurat ya. Okey, moga-moga tuan-tuan dan puan boleh dengar suara saya dengan baik. Okey, kalau kurang jelas tolong maklumkan. Okey, mari kita tengok surah Al-Hujurat. Okey, kita tengok ya sekejap. Okey, surah Al-Hujurat juzuk 26 kan? Saya. Hmm. Okey, ni adalah juzuk yang ke-26. Sekejap. Saya bukakan. Okey, lihat nota yang sedang saya paparkan ya dekat skrin Zoom ini. Okey, jadi siapa yang ikut secara langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy, insya-Allah boleh nampak nota yang saya paparkan. Okey, mari kita tengok. Okey, di mana ayat dia? Okey, ayat yang ada menyebut tentang kalimah Al-Hujurat adalah ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni ada disebut kalimah Al-Hujurati. Nah, jadi daripada kalimah Al-Hujurat ini dijadikanlah surah ini dengan nama Al-Hujurat. Maknanya penamaan surah ada ayat yang menyebut tentang nama itu. Begitu juga ayat ada dalam beberapa ayat yang lain ya menyebut tentang Hujurat. Okey, kita kembali melihat buku
yang menjadi rujukan kepada kita. Okey, dikatakan, okey, kenapa surah ini nama Hujurat? Al-Hujurat bermaksud bilik-bilik, kamar, kamar ataupun bilik-bilik. Okey, apakah sebenarnya yang nak disampaikan tentang surah bilik-bilik ni? Okey, ia berkaitan dengan adab. Adab apabila orang beriman, kalau dia nak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak bertemu, kalau nak ada urusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlulah menunaikan adab-adabnya. Okey, apa kaitan dengan bilik-bilik? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bilik-bilik para isterinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rumah dia kecil. Sebab itu dia tak dinamakan rumah. Ia lebih seperti bilik-bilik. Siapa yang biasa sewa bilik ataupun dalam rumah kita ada bilik kan? Bilik kita ambil contoh bilik yang kecil. Contoh kalau rumah orang yang banyak bilik ni, biasanya macam rumah yang bilik orang, kadang-kadang orang selalu jadi bilik kecil ni bilik bibi ke kan. Mungkin ada bilik kecil ni bilik tetamu ke yang kecil. So rumah Nabi SAW ni dia lebih disebabkan saiz dia, sebab tu dinamakan bilik-bilik. Sedangkan dia rumah lah, rumah Ummu Salamah, rumah Hafsah, rumah Aisyah. Tetapi kerana sifat sifat rumah itu tak seperti rumah, maka ia dinamakan dengan bilik-bilik. Tapi maksud bilik-bilik ni maknanya merujuk kepada Nabi SAW berada di bilik-bilik para isterinya. Jadi kalau ada siapa-siapa nak panggil Nabi keluar, maka perlu panggil dengan panggilan yang benar, tak perlu terjerit-jerit, panggil Nabi dengan pangkat. Sedangkan Nabi ini kalau dia tak kalau dia tak turun ke lapangan, dia tak bersemuka dengan apa ni dia tak bersemuka dengan masyarakat, Nabi akan balik ke rumah, duduk di bilik-bilik isterinya. Jadi kenapa surah tu dinamakan bilik-bilik? Kerana baginda Nabi SAW berada di bilik para isterinya. Okey, itu dipanggil sebut sebagai justifikasi kenapa surah tu dinamakan bilik-bilik. Okey, mari kita lihat bagaimanakah susunan pembuka surah dan kombinasinya dengan penutup surah. Okey, kalau kita lihat ayat yang pertama, Allah memulakan menyebut dua nama Allah yang mulia. Dua nama Allah yang mulia tu nama apa? Kalau kita tengok, nombor satu adalah nama Allah yang Maha Mendengar. Maha Mendengar ni apa? Sami'un. Okey. Nama Allah yang kedua adalah nama Allah iaitu, saya tengok dekat sini, iaitu Maha Mengetahui. Maha Mengetahui nama apa? Alimun. Alimun. Jadi apabila kita buka surah Hujurat, kita akan menemukan pembukaan surah Al-Hujurat ini adalah Allah menyebutkan dua namanya yang mulia, yang agung, iaitu Sami' dan juga Alim. Okey. Bagaimana pula dengan penutup surah Al-Hujurat? Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menyebutkan nama dan sifatnya yang mulia, tapi Allah hanya sebut satu saja. Satu sifat Allah yang maha mulia, iaitu zat yang maha mengetahui. Jadi mari kita lihat ayat nombor berapa. Sebagai penutup ni adalah ayat, kalau kita tengok dekat sini, dia kata ayat nombor 16.
Mana nama Allah yang mulia tu? Duduknya dekat sini. Alimun, yang maha mengetahui. Okey. Manakala kalau kita tengok ayat yang satu lagi, ayat nombor 18, kita juga menemukan sekali lagi tentang sifat Allah yang maha mengetahui dekat mana? Iaitu iaitu ya'lamu. Allah mengetahui. Okey, jadi apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan tentang nama-namanya yang disebut pada pembuka dan penutup bagi surah Al-Hujurat, surah bilik-bilik? Kita pun tahu kalau duduk dalam bilik, orang di luar tak tahu apa yang berlaku di dalam bilik. Apa yang baginda Nabi SAW lakukan apabila bersama dengan para isterinya. Jadi ada kaitan tak susunan penyebutan dua nama Allah tadi dengan situasi Nabi berada di bilik-bilik para isterinya? Jadi mari kita lihat apa yang penulis ini telah buat kesimpulan. Okey, dia kata apabila kita tahu Allah menyebutkan tentang nama-nama dan sifatnya yang mulia, okey, adalah untuk apa? Adalah untuk menjadikan manusia ini bertambah yakin, menjadikan manusia ini hatinya tenang. Sebab apa? Sebab ia mempunyai Tuhan yang sentiasa mendengar. Dia mempunyai Tuhan yang sentiasa mengetahui. Jadi kalau kita betul-betul faham nama-nama Allah yang mulia, yang terpuji itu, tentu manusia ini dia tidak akan mengabaikan perintah Tuhan. Dia akan jaga adab-adab dia. Sebab apa? Sebab kalau dia tak jaga adab, dia tak ikut perintah Allah, maka dia berhadapan dengan Allah yang sentiasa mengetahui perbuatan hamba-Nya. Itu di antara hikmah pembuka dan penutup yang nak disampaikan oleh peng, penghi, penulis buku yang sedang kita rujuk ni. Okay, kita lanjutkan lagi. Yang paling penting, apa sebenarnya objektif utama surah Hujurat ni? Okay, apa sebenarnya objektif dia? Jadi kalau kita tengok dalam buku ni mengatakan objektifnya adalah berkenaan dengan apa? Akhlak, adab-adab, etika adalah sebuah perkara yang asas dalam membina masyarakat. Jadi kita boleh katakan surah tentang adab adalah surah Hujurat. Surah yang mengajar tentang moral, etika adalah surah Al-Hujurat. Jadi apabila tujuan surah ni adalah untuk membina masyarakat yang bagus, maka sudah semestinya surah ini perlu ditadabbur, perlu disampaikan, perlu diterangkan kepada masyarakat. Kerana surah ini menerangkan tentang adab-adab. Okey, tak guna, tak berfaedah kalau masyarakat ni kita duduk negara yang maju, masyarakat kita masyarakat yang cerdik pandai tapi tak ada adab, tak ada etika yang bagus, kan? Tidak ada nilai-nilai akhlak yang bagus. Tak ada guna. Tapi dalam surah Hujurat ni Allah memberikan garis panduan, Allah menunjukkan contoh, Allah memberikan teguran. Itulah sedikit sebanyak objektif surah Hujurat. Okay, kita lanjutkan lagi untuk kita dapatkan apakah topik-topik yang ada di dalam surah Hujurat ini. Kalau dalam buku ni dia letakkan, dia terjemah tema-tema. Sebenarnya dalam bahasa Arab disebut mawadi', iaitu tajuk-tajuk ataupun topik-topik. Okey, kalau kita buka ayat yang kedua, okey, sampai ayat yang kelima, kita tengok dekat sini dulu, nombor satu ni. Okey, ayat 2 dan 5 adalah penekanan tentang macam mana nak beradab kepada Allah, nak beradab kepada Rasulnya.
Sebab itu adab yang paling tinggi, adab yang sangat-sangat ditekankan apabila kita berhadapan dengan Allah. Sebab tu kena adab. Adab kita dengan Allah macam mana, adab kita dengan utusan Allah bagaimana. Maka disebutkan dalam buku ni antaranya dari sudut tidak mengangkat suara apabila bercakap dengan utusan Allah, tidak mengganggu Nabi SAW. Itulah topik ayat 2 hingga 5. Okey, jadi kena buka Quran lah, nak tengok ayat itu secara lengkap. Okey. Okey, jadi kita lanjutkan dengan perkara yang kedua. Topik yang kedua dalam surah Hujurat ni mengajar adab tentang apa? Mengajar adab tentang saya mengajar adab tentang apa ni? Mengajar adab tentang kita mendengar, mengetahui mana-mana berita. So kita kena tabayyun. Wajibnya mengoreksi ni maksudnya kita wajib tabayyun. Kita buat clarification. Kan kita dapat maklumat daripada WhatsApp, kita dapat maklumat di media sosial ataupun ada orang sampaikan. Jadi kita perlu dalam beberapa situasi kita perlu mendapat pengesahan. Betul ke cerita tu? Betul ke apa yang orang ni kata? Dia panggil tabayyun. Kecualilah kalau orang yang sampaikan itu memang kita yakin dia adalah orang yang soleh, maka dia tidaklah ditekankan ketabayunan itu kalau berbanding dengan orang yang kita tak percaya. Media sosial kita sekarang ni pun kita pun tak dapat kadang-kadang nak beza mana yang betul mana yang salah, maka kita perlu tabayun dulu. Okey, apatah lagi zaman sekarang ni zaman AI, tengok macam suara orang tu rupanya suara orang lain, maka berita-berita ni, sumber-sumber maklumat ni perlu di clarification dulu. Itu dipanggil untuk perkara yang kedua. Jadi minta maaf kerana tak dapat nak jelaskan dengan lebih lanjut konsep tabayun ni dengan lebih panjang lebar, kerana kita bukan nak mengulas maklumat sesuatu ayat dengan panjang lebar. Kerana kita bukan buat tadabbur ayat, tapi kita cuma nak mendapatkan maklumat yang ringkas, padat, perbahasan yang ada dalam satu surah. Okey, kita lanjutkan dengan topik yang ketiga. Topik ketiga ni adalah adab macam mana kalau kita berhadapan dengan dua kumpulan yang bertelingkah, yang bergaduh, yang boleh membawa kepada perpecahan, yang boleh membawa kepada putus silaturahim ke, putus hubungan ukhuwah Islamiah ke, maka Allah mengajar kepada kita memperbaiki. Kena jadi orang yang bukan nak jadi batu api, tapi orang yang mendamaikan. Jadi kenalah baca ayat yang ke-9. Kalau siapa ada mushaf, dia boleh buka muka surat 516. Dia akan jumpa kat situ ayat Allah bagi tahu. Kenapa kalau ada dua orang Islam yang bergaduh? Kenapa kalau ada dua kumpulan orang Islam yang bergaduh, kita kena damaikan? Ayat 9 adalah bagi tahu kerana semua orang beriman ini mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minu na ikhwah. Kita bersaudara, maka kalau gaduh-gaduh kena ada pihak yang mendamaikan. Itulah topik yang ketiga. Okay, kita lanjutkan dengan topik yang berikutnya, nombor 4. Di sini dia disebut tentang ni. Dari sudut apa? Kewajiban kita menjaga hubungan persaudaraan di dalam Islam. Macam mana dengan hubungan persaudaraan dalam Islam ni? Dinyatakan dah ayat 10 sampailah ayat nombor 12. Kalau nak tahu, perkara keempat ni dia lebih cerita tentang janganlah kita mengumpat orang, jangan kita cari salah orang, jangan kita keji orang, jangan kita merendah-rendahkan orang. Sebab apa? Sebab kalau
kita buat perbuatan tu, dia boleh menyebabkan persaudaraan Islam ini terputus. Kan? Kita kutuk orang, mengata orang, jadi menyebabkan perpecahan, pergaduhan, akhirnya umat Islam tidak bersatu. Sebab tu dalam surah ini, perkara yang keempat ada menekankan tentang macam mana nak menjaga persaudaraan sesama Islam dari sudut menjaga maruah, menjaga air muka orang lain. Okey. Perkara yang kelima, topik yang kelima, Allah menjelaskan tentang uh, ini digabunglah. Dia gabung dengan ayat-ayat yang ada dalam surah Hujurat. Contoh, kalau tengok dekat sini, kalau yang agak berbeza dengan ayat yang sebelum ni, Allah ada menerangkan Islam ni dia tak sama dengan iman. Ah, tak semua orang Islam dia imannya baik. Sebab Islam berbeza dengan istilah iman. Jelas tak? Islam, iman, ihsan. Dia ada perbezaannya. Okey. Jadi kena baca kalau nak rujuk lah dalam dalam mushaf. Kita akan jumpa perbincangan ada beza iman dengan Islam ni macam ayat nombor 15. Sebab ada orang mendakwa saya telah beriman. Allah ni maha mengetahui iman dia macam mana, maka tak layak dia kata beriman. Dia kena hanya cakap, saya ini adalah seorang Islam. Tak patut kita kata seolah-olah macam iman saya telah mendalam, iman saya dah kuat. Tak. Itu ada diterangkan oleh Allah pada ayat nombor 14. Dan yang terakhir dekat topik dalam surah Hujurat, Allah menceritakan tentang ni kebesaran Allah, keagungan Allah dari sudut Allah Ta'ala ini maha mengetahui. Okey, apa yang manusia buat? Manusia pergi ke mana? Cakap apa? Hati dia terlintas apa? Tangan dia buat apa? Mata dia tengok apa? Telinga dia dengar apa? Apa yang dia kata? Kalimah apa yang digunakan? Semua itu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Okey? Jadi kita yang ini untuk nombor 6 ni boleh rujuk ayat yang ke-18, ayat terakhir. Okey, kita terus kepada perbincangan apakah di antara fawaid, faedah-faedah teladan pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, kalau kita tengok di sini penulis ni dia cuba memberi ulasan yang agak mendalam tentang kalimah hujurat. Sebab kalimah hujurat ni dia ada kalimah kata akar dia daripada kalimah al-hajar. Huruf ha, ha, jim, ro. Itu yang ditambah alif ta al-hajar jadi al-hujurat. Jadi kalimah asas dia hujurat ni kan bilik-bilik. Tapi kalau kita tengok asas dia yang paling asas sekali dia daripada kalimah huruf ha, jim, ro. Yang membawa masuk apa? Mencegah, mendindingi, menghalangi. Itulah sebenarnya makna asas yang paling awal bagi kalimah hujurat. Sebab kalau dalam bilik kan melindungi orang di dalam bilik. Orang tak tahu sebab tu orang kata dia masuk bilik. Dia apa-apa kat bilik kita tak tahu. Orang yang berada dalam bilik orang tak nampak aurat dia sebab dia berada dalam bilik. Jadi kalimah al-hujurat tu asalnya daripada kalimah ha, jim, ra tu membawa makna mencegah. Jadi mencegah apa? Seolah-olah surah ini daripada ayat 1 sampai ayat nombor 18. Allah mencegah kita pelbagai sudut. Mencegah kita, halang kita dari bercakap kasar, bercakap kotor, mencegah maruah orang lain daripada dianiaya, mencegah mulut kita daripada cakap perkara-perkara yang dosa. Itulah dari sudut makna yang tersirat daripada pendamaan surah Al-Hujurat.
Okey. Kita teruskan dengan pengajaran yang kedua. Dia bawa ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua ni adalah pengajaran bagaimana apabila Allah tegur para sahabat. Sebab masa zaman Nabi ayat masih turun. Jadi ada ayat-ayat yang turun berbentuk menegur adab para sahabat. Kalau kita baca nombor 2 ni Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kau meninggikan suara kau lebih daripada suara Nabi. Contoh. Maka ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Dia berkata, dia kata, dia kata ayat nombor 2 ni Allah turunkan sebab saya lah ni. Dia kata saya lah di antara orang yang mengangkat suara melebihi suara Nabi, dia cakap. Asal saya gariskan lah. Dia seolah-olah dia membuat pengakuan. Dia kata, saya lah di antara orang yang Allah tegur dalam ayat ni, jangan meninggikan suara. Dia kata, maka dia kata, habislah aku. Dia kata, aku termasuk di kalangan ahli neraka. Dia kata. Sebab suara dia memang kuat. Kita tuan-tuan, kan ada jenis kawan-kawan yang dia cakap bukan nak perlahan suara dia. Dia jenis cakap kuat. Tapi bukan bermaksud dia kurang ajar ke. Bukan maksudnya dia nak tengking kita. Tapi jenis suara dia jenis kuat kan. Jadi ada sahabat ni dia terasa macam ayat ni cakap ke aku ni. Dia kata seolah dia kata ayat ni dia sebab sahabat ni dia terasa, dia dapat rasakan ayat ni Allah tegur aku ke? Sebab suara dia memang kuat. Jadi dia kata habislah aku termasuk di kalangan penghuni neraka meninggikan suara daripada suara Nabi. Maka ada orang melaporkan tentang Sabit bin Qais ni. Maka Nabi nak kata sebenarnya ayat ni bukanlah Allah Ta'ala nak kaitkan dengan sabit tadi tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata sebenarnya sabit ni dia bukanlah akan jadi penghuni neraka. Dia sebenarnya adalah penghuni syurga sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia bukan bukanlah suara meninggi Nabi tak. Bahkan suaranya lebih indah. Awak dibaca sampai hujung tu. Kini ini di antara contoh kenapa penulis ni bawa nak menunjukkan bagaimana para sahabat dulu mereka ini melihat ayat Quran Allah tujukan kepada diri dia. Ini yang sepatutnya kita kena tiru. Bila kita baca ayat Quran, kan, kita kena menganggap bahawa ayat ni Allah sedang tegur kita. Jadi apabila ayat ni berbentuk macam ni, Allah tegur saya ni. Jadi apabila kita dapat maklumat, kita dapat berinteraksi macam tu, maknanya berkesanlah ayat itu kepada orang yang tadabbur. Okey. Kita terus kepada yang ketiga, pengajaran ketiga. Dalam surah ni Allah ada sebut 6 bentuk panggilan. Tahu tak panggilan tu? Seruan lah. Lepas tu Allah ada mengulangi huruf la, huruf nafi tu. La, 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 la. Ada 10 kali. Kenapa banyak sangat Allah menyeru ya ayyuha, wahai orang-orang ni ada 6 kali. Panggilan orang beriman ni diulang oleh Allah banyak kali. Lepas tu kenapa ada banyak bentuk larangan? La, 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 la. Kenapa? Ia seolah-olah surah itu nak memberikan pedoman. Allah nak tegur dari sudut sikap. Jadi nak tengok ayat mana la banyak kali tu, mari saya tengok tunjukkan ayat dia. Tengok dekat sini ya. Saya tunjukkan. Okey, tengok dekat mana? Ni. Kalau seruan wahai orang-orang yang beriman 5 kali Allah ulang dalam surah Hujurat. Boleh take note. Ayat nombor 1, 2, 6, 11, 12. Bukan sekadar itu. Uh, kita akan dapati juga hati pula. Okey. Lepas tu ada banyaklah diulang oleh Allah tentang berbentuk larangan. Bukan untuk bentuk menafikan. Maafkan saya. Berbentuk larangan. Allah kata jangan,
Jangan berapa kali? 10 kali. Jangan. Okey? Itu kena rujuk ayat lah. Kita teruskan dengan perbahasan berikutnya. Uh, Peher ke dok peher ni, tuan-tuan dan perempuan ni. Dapat tak? Faham tak? Jelaskan insya-Allah. Boleh faham ke? Ke tak faham? Okey. Kenapa ni? Eh, kenapa ni? Okey. Jelas eh? Okey, saya teruskan lagi ya. Alright. Kemudian yang keempat. Yang keempat, saya nak tengok dia pecah apa ni. Tengok. Dapat. Okey, faham. Okey. Tengok yang keempat. Okey, yang keempat ni di bawah ayat yang inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ni kan Allah kata orang yang paling mulia antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi apa yang nak disampaikan dekat ayat ini? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, dia kata, tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang memuji seseorang. Okey, memuji seseorang kerana keturunannya. Dan Allah tak pernah mencela seseorang juga kerana keturunannya. Tetapi ada ayat Quran yang memuji orang kerana iman dia, takwa dia. Dan Allah juga menghina seseorang bukan kerana dia anak kepada siapa, bukan dia kerana keluarga dia jahat, tak. Tapi Allah hanya mencela perangainya, imannya, kekufurannya, dosa dia. Betul tak? Ah, Sebab nasab keturunan tak dijadi sebagai kayu pengukur. Ah, Kerana orang itu keturunan Nabi, dia mulia. Tak. Tapi Allah melihat iman dia. Okey. Ah, Kalau kerana sebab bapa dia tak beriman, bapa dia adalah orang yang menentang Nabi, maka anak beranak keturunan dia Allah musuh. Tak, bukan kerana nasab. Okey, Allah memuliakan kerana iman, Allah juga mencela kalau tidak beriman. Okey. Jelas ya, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Baru kita masuk surah yang satu lagi, iaitu surah Qaf. Okey, ni yang terakhir sekali malam ni. Okey, tak perlu panjang-panjang. Okey, kita masuk surah Qaf. Okey, surah Qaf, surah yang diturunkan sebelum hijrah Makkiyah. Ayat dia ada 45. Okey, 45 ayat, lebih panjang daripada surah Hujurat. Okey, surah ini nama popular dia yang berbentuk tauqifi Qaf lah, sebab ada huruf Qaf dekat ayat pertama tu. Lepas tu namanya surah Qaf. Cuba tengok dekat sini ada Qaf. Lepas tu surah namanya surah Qaf. Okey. Uh, Apa kelebihan surah Qaf ini? Dalam hadis riwayat Muslim, kalau Nabi semayang Aidul Fitri dan Aidul Adha, Nabi selalu baca surah Qaf dan surah Al-Qamar juga. Yang ini maklumat baik untuk kita. Sebab apa? Sebab biasanya kalau sembahyang raya, rakaat pertama selalu baca sunnah, baca surah apa? Sabih isma rabbikal a'la, kan? Rakaat kedua kan surah Ghasyiyah. Rupa-rupanya bukan sekadar surah Al-A'la rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Nabi juga baca surah Qaf dan juga surah Al-Qamar. Ni kita boleh ubahlah. Okey. Perkara yang kedua, Rasulullah kalau dia berkhutbah dengan surah Qaf, Rasulullah pernah jadikan surah Qaf ni sebagai bahan khutbah, konten dalam Nabi memberikan khutbah. Okey? Uh, itu keistimewaan dia lah. Okey. Jadi kita lihat pembuka surah Qaf ini pasal apa? Allah buka dia dengan Allah buka dia dengan pasal Quran Al-Majid yang mulia.
dan Allah akhiri juga pasal Quran. Tengok tengok dekat sini dia punya apa ni pembuka dia. Ayat satu pasal Quran. Penutup dia pun pasal Quran. So apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan pembuka penutup pasal Quran? Jadi kita lihat penulis ni nak kata apa. Dia kata kerana surah ini banyak bincang tentang hari kebangkitan. Okey, maka penyebutan peringatan dan ancaman lebih banyak daripada penyebutan khabar gembira. Okey, maksudnya macam ni. Okey, maksudnya begini. Dekat ayat akhir kan Allah kata Quran ini untuk siapa? Man yakhafu wa'id. Kalau kita baca terjemahan, Allah kata maka jadikanlah Quran ini peringatan bagi orang yang takut dan orang yang takut kepada ancamanku. Jadi apa Tuhan nak sampaikan nak sampaikan pada ayat ni memang pasal Quran. Sepatutnya kita gunakan Quran untuk dapat berita gembira, betul tak? Tapi Quran juga digunakan untuk menakut-nakutkan. Jadi kenapa Tuhan nak takut-takutkan dengan Quran tu? Kerana intipati isi kandungan surah Qaf ni memang pasal hari kiamat. Maka sangat sesuai lah ayat dia menyebut tentang bagi peringatan, bagi amaran, menakut-nakutkan. Okey, apakah objektif utama surah Qaf ini? Surah ini cerita tentang hari kebangkitan. Okey, apa sebenarnya topik-topik yang ada dalam surah Qaf? Mudah je, surah ni pendek je, kita lajukan. Okey, ayat surah-surah ni okey, isi kandungan di awal 6 hingga 11 Allah mendatangkan bukti. Bukti bahawasanya akan berlakunya hari kebinasaan alam ini. Bukti hari kiamat itu akan terjadi. Okey, itu isi yang pertama. Okey, kemudian isi kandungan yang berikutnya adalah Allah memberi peringatan terhadap contoh-contoh umat-umat yang terdahulu yang tak percaya hari kiamat. Jadi nak tengok ayat berapa agak-agaknya? Nak kena tengok ayat berapa ni? Tulis ya. Tulis. Untuk nombor dua ni, contohnya macam ayat nombor 12, ayat nombor 13. Contoh, Allah ada sebut tentang golongan apa? Tentang siapa orang terdahulu dekat sini. Allah sebut contohnya kaum Nuh, Ashabur Rassi wa Thamud, kaum Ma'ad, kaum Fir'aun. Kena baca dekat ayat tulis. Perkara dua ni ayat nombor 12. Kemudian perkara yang ketiga ni, Allah bagi tahu bahawa ilmu Allah ni tak ada yang kurang. Ilmu Allah meliputi bagi segala sesuatu. Jadi nak tengok ayat nombor apa? Tulis ayat nombor 16. Ayat nombor 16. Okey? Kemudian kita tengok dekat perkara keempat, Allah menyebut tentang hari akhirat ini. Tengok ya. Penyebutan hari akhirat, perdebatan hari akhirat, pertikaian. Dan Allah sebut siksaan di hari kiamat. Yang ini tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah, dia gabung dalam beberapa ayat lah. Okey, lepas tu Allah ada cerita tentang khabar gembira bagi orang yang beriman dengan syurga. Itu kena tengok dekat ayat nombor 31. Contohnya. Okey, lepas tu perkara yang keenam salat dan zikir, dua perkara yang sangat utama yang dapat menolong orang untuk menjadi sabar. Yang ini tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, kenalah tengok dekat ni. Kena tengok dia dekat ayat nombor berapa? Dekat ayat nombor berapa?
kita kena tengok dekat ayat nombor 29. Perkara nombor 6 ni dia dekat ayat nombor 29. Okey. Sebab orang ni kalau dia solat, jiwa dia makin kuat. Dia ingat Allah, jiwanya makin kuat. Okey. Perkara yang ketujuh, dalam surah ini Allah dia cerita tentang janji Allah, amaran Allah, begitu juga khabar baik uh, di dalam surah Qaf ini. Okey ya. Okey, kita lanjutkan lagi dengan pengajaran ayatnya. Okey. Surah Qaf ni surah yang menyebutkan tiga perkara yang menyebabkan seseorang itu akan binasa dunia dan akhirat. Nombor satu apa? Jiwa yang selalu menyeru kepada keburukan. Tahu tak jiwa menyeru kepada keburukan tu apa? Ah, jiwa yang maksud dia uh, niat yang buruk, hasutan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kalau diikut jiwa yang mengajak kepada keburukan ni, hancurlah manusia tu. Itu penyebab satu. Penyebab dua, bisikan syaitan. Dahlah ada jiwa nafsu yang mengajak benda yang buruk, lepas tu syaitan pula tambah, kemudian lalai pula daripada memahami agama. Kalau ada tiga benda ni, tiga perkara ni, habis manusia. Habis manusia tu. Okey. Jadi boleh ditadaburlah ketiga-tiga perkara ni. Cuma dalam sesi kita ni kita tak tadabur, kita cuma mengeluarkan itipati saja. Okey, nombor dua. Okey. Seseorang ni dia bukan jaga perangai, dia bukan jaga perbuatan saja, dia juga kena jaga perkataan. Kenapa? Kenapa agak-agaknya? Itu yang kita kata cakap siang, pandang-pandang, fikir dulu nak cakap apa. Sebab apa? Sebab dua-dua ni Allah tahu. Kita cakap apa? Allah ada pencatat, malaikat pencatat amal. Kita pergi mana, kita buat apa, maka kita kena jaga kesemua sekali. Hatta perkataan pun kena jaga. Kerana akan dicatat. Cakap baik ke, cakap kotor ke, maki ke, marah ke. Semua tu akan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan pengutusan malaikat pencatat amal. Dan yang ketiga, tidak ada manfaat saling melempar tuduhan ketika sesaan. Maksud dia apa? Kalau semua orang dah masuk neraka, tak ada faedah lagi nak kata sebab dialah yang ajak saya, sebab dialah saya masuk neraka. Tak ada lagi. Apabila semua orang masuk neraka, semua bersalah. Tak ada lagi sifat untuk menyalahkan sesiapa. Jadi kena bacalah ayat 23 sampai ayat nombor 29. Boleh rujuk pada muka surat 520 dalam Al-Quran. Selesailah kita semua surah Al-Hujurat. Barulah surah Zariyat. Tapi surah Zariyat ni kita sambung minggu depan ke. InsyaAllah. Boleh? Tinggal satu surah lagi untuk selesaikan juzuk 26. Tak perlu kita terkejar-kejar, tapi cukuplah dengan kita mendapat sedikit ulang kaji. Okey, tuan-tuan perempuan, ada soalan tak? Kalau orang tanyalah, antaranya, kenapa Allah tak guna huruf kaf? Kenapa banyak guna huruf qaf? Kenapa Allah guna huruf qaf? Siapa tahu? Siapa tahu kalau huruf qaf ni dia sebut tu beza kan, kalau sebut kaf, qaf. Kaf dengan qaf. Kenapa Allah pilih huruf qaf? Kan bunyi qaf tu berat kan? Berbanding dengan kaf. Kerana surah ini bincang tentang hari kiamat. Surah ini bincang tentang sifat orang yang degil, tega, keras kepala. Maka huruf yang sesuai untuk keras kepala
adalah Qaf. Sebab bunyi dia tu pun bunyinya sangat kuat. Itu kalau nak mencari rahsia di sebalik penyebutan huruf abjad Qaf. Kalau ada waktu, surah ni banyak kalimah dia, ayat dia guna huruf Qaf. Qaf, Qaf, Qaf. Ha, ada banyak. Contohnya apa? Huruf Qaf. Banyaklah dalam ayat ni. Kita akan jumpa banyak ayat tu dia guna huruf Qaf, 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 Qaf daripada setiap ayat dia. Okey. So jadi kita Ustaz, dalam buku sambung ada insya-Allah nombor minggu depan. 4, Ada apa Ustaz. pertanyaan tak? Ada Dalam persoalan? dalam buku ada faedah yang keempat. Ya, ada yang kata majoriti ayat hujung dia ada qalqalah, betul. Ada qalqalah, tetapi qalqalah tu bukanlah hanya huruf qaf ya. Huruf qalqalah kan ada 5 kan? Qaf, ta, ba, jim, dal kan? Tapi semuanya banyakkan qalqalah. Majid, ajib, ba'id, marij, furuj, bahij, munib, hasid, khuruj. Kat situlah. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada lagi mana-mana maklumat tambahan? Kalau tak ada, kita sambung minggu depan untuk habiskan surah Az-Zariyat, habis juzuk 26. Lepas tu terus kita masuk juzuk yang ke-27. Moga-moga penerangan ringkas, pendek ini menambahkan lagi kefahaman kita, dapat dapat menambahkan kekhusyukan kita. Kalau dengar orang baca surah Qaf, kita teringat kita pernah bincang surah Qaf ni apa. Dengar orang baca surah apa? Baca surah Hujurat, kita tahu surah pasal apa ya. Moga-moga kita bertambah khusyuk dalam solat. Okey, kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.